Satu umum Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai bakal ataupun calon next PM, iaitu PM yang ke-11 lah. Dia macam ni. Sejujurnya saya menyokong Perikatan Nasional bukanlah disebabkan bersatu. Bukan maksud saya tak suka bersatu ya, tak. Tapi saya lebih ke arah PAS. Kita dah pernah tengok dan kita dah pernah rasa keadaan dan suasana apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin memerintah. Ingat tak sewaktu pemerintahan beliau muncul beberapa isu, antaranya kes bendera putih. Ingat lagi tak kes bendera putih? Tak payah naik bendera putih ke hitam. Nak naik bendera biru tak apa. Dan jangan lupa juga ada satu isu di mana waktu Covid kita terperangkap dalam rumah lebih dari 2 tahun. Dan kalau nak keluar untuk beli barangan harian, barangan ruji ataupun barangan asas keperluan sehari-hari kita hanya digunakan seorang sahaja untuk keluar beri barangan. Tapi ingat tak apa yang terjadi pada waktu itu terhadap kroni-kroni ataupun mereka-mereka yang duduk dalam kerajaan waktu itu? Mereka, atau lebih tepat sekali anak dan menantu mereka, boleh keluar berdua-duaan berpasangan. And then ada pula yang siap boleh pergi vacay lagi. Buat masa sekarang ni, memegang tampuk pemerintahan negara dah dikira sebagai liability. Sebab negara kita ni dah terlalu banyak sangat isu. Jadi, kenapa tak bagi je PAS pegang? Betul tak? Kan? Kalau korang nak salahkan PAS, nanti salahkan lah. Tapi bagi sekali je. Sekali seumur hidup ke, bagi PAS memerintah. Dan kita tengok apa hasil dia.